Yeah, hustle, bro. One funky flow. Tukang gunting rambut, kasih fresh, terus go. Pagi buka kedai gunting berkilat, cermin tua jadi saksi niat. Customer masuk, borak dulu sikit, masalah dunia. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Voice Out Cakap Je. Panji Syafi'i di sini. Tan Termas di sini. Yeah. Okay guys, kita hari ni is out of kita punya normal studio yang dekat Choa Chu Kang. Sekarang kita dekat Kat mana ni? Macam familiar lah tempat ni. Cantik sangat Di Datin Versace Bagai ya. atas gitu Very atas hari di podcast kita. Betul. Mana ni? Macam kenal je. Kita bagi tu dia dekat somewhere Jalan Belangkas lah. Kita tak nak bagi exact lah. Okay. Tapi kalau korang nak tahu dekat mana kan, kau check kawan kita ni apa tu Di Luna Weddings. Di Luna Weddings. Okay. Deko ni pun by Di Luna Weddings by Danny Hanafi. Betul. Danny Hanafi. Okay. Korang boleh tengok dia punya TikTok, dia punya Instagram. Deko dia buat deko bridal, event, tunang, pelbagai lah. Kalau kau nak high tea kat rumah, nak macam-macam datin pun dia boleh buat itu deko. So boleh call atau contact Abang Danny Hanafi. Correct. Yeah. Then kalau korang nak tahu lebih sikit more details, photos, you check dia punya dia IG dia. Yeah. Ada gambar orang kahwin, orang sebelah kita punya kahwin. Malulah kita. Anyway, boleh check dia punya IG dengan dia punya TikTok. Ada macam-macam gambar, dekorasi apa yang dia dah buat dengan hasil kerja tangan dia. Very talented dia punya fingers tu Betul, benda-benda barang tu murah, dia boleh buat lagi jadi eksklusif. Yes. Yeah, I see it. Dah nampak kelas sangat. Betul. So kalau korang ada idea tapi korang tak nak someone to realisasikan that dream of yours, impian tu, kau boleh check Di Luna Wedding by Danny Hanafi. Yes. Dan dia bukan buat saja dekat rumah sini je untuk wedding, tapi dia pun buat event bawah blok. Bawah blok, and especially dia punya deco, dia kata apa? Kebabum. Bukan tak macam bawah blok, dia sudah revamp menjadi sebuah macam istana cantik. Then the best part is affordable. That's the keyword. Yes. Affordable. Yes. Okay, kita have a short intro dekat tadi dengan kita punya venue podcast hari ni. Kita nak go straight to kita punya guest hari ni lah. So kita Alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu dengan seseorang ni entrepreneur, seorang businessman. Banyak business dia ada, Alhamdulillah. Tapi hari ni kita akan highlight about 2 business office lah. Mari kita kenalkan. Selamat datang Wan. Lebih dikenali dengan apa? Wan Funky. Wan Funky. Kalau kau chat dekat dia punya Facebook, IG and TikTok, Wan Funky. TikTok tak ada. TikTok is my business punya nama. Business punya nama. I think kita bagi tahu apa business. First business kita nak tanyakan Mas. Mas, selalu your anak gunting rambut how often? Sebulan sekali kot. Sebulan sekali, then pergi kedai. Berapa kos? 14-20. Kali ini kan, brother kita ni, kau tak payah pergi kedai lah Mas. Kau telefon, Wan, anak aku nak gunting rambut. Dia datang rumah Wan. Ni macam mobile barber. Yeay. Wow. Kan, betul. Kira servis dia ke rumah, house to house lah. Datang rumah. Kau datang rumah gunting rambut. Then relax lah, tak payah. Macam dah personal hairstylist ya. Betul. Sesuatu yang baru kita dengar kat sini. Maybe can tell us macam mana you got the idea buat this. How can we see it? Mobile barber? Mobile barber lah. House call barber. So initially I have a shop in 2022 until 2024. Tapi kat kedai, you know lah, you have to pay for your rental, your overhead. And after 2 years, I decide to close down lah. So after which, I think it's best to do house call. So I go house to house untuk gunting rambut lah. Jadi I tak ada overhead.
I don't have to pay for rental. So masih ada barang-barang lagi. Mesti. Why not make use kan? Yeah. Okay. Macam mana sambutan ini house call ni? Alhamdulillah, okay. It can be a little bit slow Aha. because diorang tak gunting rambut like every Often. Selalu, yes. That's why macam sebulan sekali. But emergency cases nanti kadang-kadang orang kau Wan, aku tahu dah lambat Wan, kau boleh datang tak Wan? Macam mana lambat tu? 10 malam, 11 Sebab kalau kedai-kedai dah tutup. dah tutup lah. Kadang-kadang macam ada orang tua yang sakit tapi Yes, memerlukan orang gunting rambut. Correct. Yes. Betul. Ya, correct. Bapa I bedridden kan, Tak you boleh. datang potongkan. Yes. That's a good thing to do lah. Actually every month I will be at this home to cut hair untuk yang sakit-sakit mah, orang yang sakit. Yes. Yeah. Dia give back It's not paid it's a paid It's paid by them lah. I didn't request. I didn't ask for anything. Tapi alhamdulillah Ikhlas lah. they decide to give me a token lah. Oh, nice lah. I didn't know they have this kind of like things going on. Ya. Jadi I face like people with bedridden, Yeah. yang tak boleh bergerak, everything. Yeah, It's itu very semua tough. memerlukan, you know. Yeah. So I come Siapa and nak cut potong that. rambut dorang kan? Betul. Nak bawa pergi kedai susah. Ya. Yes. Ini sesuatu yang bagus sangat-sangat Good initiative Yes. Okay, when you start this thing right, what's the difference kau ada kedai dengan tak ada kedai ni? When you go, apa leceh dia nak pergi rumah orang ni? Kalau Ada kat ke kedai, leceh? relax lah. You come, customer relax, tak payah nak move around. Kat Tapi kedai kita ada everything. We have a proper chair. We have our equipment just like in front. Lighting. Good lightings and everything. Because lighting is very important. Betul. So kalau I pergi rumah orang, lighting kurang, kerusi duduk kerusi biasa, kadang-kadang panas, right? So I cater to all of this. I tak kisahlah panas berpeluh pun, I just go ahead lah. So but the pros is kalau pergi rumah ke rumah, I don't have overhead to pay lah. Kalau kedai, you have rental and everything, you have to aim for your rental. Boleh bayar ke tak ni every month kan? Nak kena cover semua kan? Nak cover, ya. Yeah. Exactly. Okay, bila you do this kan, apa benda yang you rasakan orang kat sana? Okay, bila you want to call me kan, kau kena siapkan ini, kau kena bikin ni dulu. Ataupun tak payah, kau call aja aku boleh. Tak payah. Tak payah? Tak payah. Tak payah Cuma prepare kalau apa-apa. nak siapkan kerusi je. Dah tu je. Tak payah special tak payah. chair, special height, tak payah. Don't have to lah. Sometimes I squat and cut also. Budak-budak kecil kan. Habis kasih stool. So I have to bend. Dengan dah sakit pinggang ni kat bend lagi. Gunting je lah. Okay. So, bila you nak gunting rambut kan, what do you have any special the do's and the don'ts? Do's and don'ts. So far tak ada. So far I'm okay with everything. Yeah, there's no special, okay, you cannot do this, you can do this, tak ada. Tak payah cerewet lah Dia tak Aku cabar, datang. dia tak mencabar sangat lah. Cuma like once you dah tahu apa nak buat, I mean I think got no problem. Yeah. Betul ke? Sebab kadang ada budak ni memang tak boleh satu minit pun tak boleh, 1 second pun tak boleh duduk. Untuk budak-budak. Kan? Okay. Itu betul. Budak ni dorang Distract dorang susah. very, very difficult. Ada challenging sikit. But you have to so-called make them comfortable lah. Pasal apa yang dorang takut is actually dorang takut the scissors or dia punya clipper. Kita panggil clipper lah, shaver. Yes. So what I have to do is kasi dorang pegang. Dengan dorang takut that clipper akan lukakan dorang. So what I did is I would put on my hand. You see, it won't cut. So don't worry, nothing. Then I take their hand slowly in front of their parents lah, of course kan. Then I just put, nothing. Okay, you see, I try. Zoom, cut. Bonding dengan dia dulu. Nanti they get comfortable. But I do get the challenging one lah. Autism. Yang special lah. The special. How do you manage to? Because dia akan bergerak, you know. Tough. Yang tak bising. Ada sampai cakap, I'm going to kill you after this. Tapi apa just ketawa lah, because it's just them. They don't know, Jangan nak lepas kau dah gunting atau Tapi kalau kita nak berkeras atau very strict to them, is anak orang, you see. Betul. Yeah. I have to get permission from dorang punya parents juga lah. Cakap, can I pegang dia punya kepala lah. I have to go. Pasal I'm dealing with shavers, you see. Lagi-lagi kalau kena gunting kan, pun, like, takut luka kan, kita yang kena.
Ya. Okay. Kena banyak berhati-hati jugalah. Ya. Ada tak, ni budak-budak, ada tak orang tua yang kurang ajar? Ya ada. Ada. Contohnya. It happen in the home lah. Apa dia buat? Ludah. Kenapa? Dia ludah. Oh. Wait. Bila dia ludah? Lepas ke atau sebelum? Sebelum. Jadi kita pakaikan dia cape bubble cape. Dia dah tarik tu. Oh, dia dari merimas lah. Tarik. Ni cranky. Tetap lah. Dia cakap, it's okay. Ma'am, it's okay. Gini, dia pusing dia ludah. Terus macam, Wah, Nurse- agresif sih. nurse pun dah tengok kan. Dia cakap, take her away. Because anything can happen. I'm dealing with sharp items. Yes. right. Takut terluka. If she doesn't want, then don't force lah. Dia jangan force. Cabar Tak ada cabaran, ada juga itulah kita ingat, alah gunting rambut datang gunting belah. Ya. Tapi tengok, kena ludah lagi. Ada. So far, itu je. You pergi rumah ke rumah ni I think untuk lelaki pergi rumah ke rumah customer would be no problem lah Kalau macam perempuan lebih bahaya lah to do that, you know. To cut a single man house punya rumah ke atau yang Yes. duda menggedi ke apa kan. It's not safe lah. Kalau lelaki I think it's safe. Safe ke? Do you have Pernah any- ke? ya, Pernah you ke kena tergoda? Begini kan? Tak ada. Tak ada. Rambut anak you datang hari ni mak engkau kat situ. Sekali Gini. dia seorang aja. Tak ada. My deal is simple. Ah, Let's say yang deal with me is dia punya mother. okay. Okay. I will always tell her, make sure your husband is around. If not, I won't cut. Itu kalau ada husband. Kalau dia tak berhusband tu, cakap ada pintu Pernah. buka, panggil jiran semua duduk. Gunting kat luar rumah. Yes. dekat luar Kita rumah. better Stick avoid do all lah. this Ya. thing. Avoid. Daripada Tak, kena jangan. Ni kerja halal. Jangan main-main. Ya, right. nak bagi makan dan ni. Tahu ni kita cakap-cakap betul-betul punya Kita berbual banyak reality ni. Ya. ni. Yes. Cabaran-cabaran. Yes. Kita tak tahu macam mana perangai orang kat luar sana tu yang Dia melipik-melipik kan. nampak ni abang gunting rambut ni ada dah scroll Facebook ni. Handsome ni gunting rambut lah. Anak aku ada ni. Aku panggil lah buat appointment. Gunting rambut, gunting lain. Mancing. Cabaran Tak boleh. Macam mana mas pancing? mancing ni semua godaan tu tak. Jadi it's how you handle, macam mana kau melayan, because customer is always customer apa. Betul. Kau tak boleh kurang ajar apa kan. But kita nak tahu cabaran-cabaran behind the scenes lah. Oh, so far tak adalah save lah. Tak ada yang gatal. Save lah. Boleh try. Yelah. Tak nak. Yelah. Tapi ada lagi satu cabaran. This one is a little bit challenging. Okay. I used to cut this client berambut. Okay. Little that I know, atuk dia is also a barber. Okay. This one is very dangerous, you know. Dia ni gunting macam mana Dia kat luar rumah tau. Dia tengah gunting, bila atuk dia keluar. Dia tengok. Orang lama so Otak dia. Then I cam dia punya atuk. Si dia ni barber lah. Okay. So dia tengok, dia tanya budak tu punya mak, siapa ni? Dia cakap barber lah. Ni kawan punya recommend dia datang. Dia cakap okay. Lepas tu dia masuk balik. So I ask them, asal tak suruh your atuk gunting? Oh no, dia gunting terlalu pendek. Aku nak aku punya cara gini. Dia tak Orang nak. Dia ikut Orang dia lama lah. sendiri lah. Aku punya cara lah kan. So memang betul dorang nak accept kita punya cara sekarang is very difficult because they have their own style. To them, kita gunting cara salah. Apa-apa semua salah. But actually barber ni, if you have your own style, tak ada benda yang salah. Tak ada benda yang salah. Individual yang Betul. cara. you can have the protocol what to do. Okay, you have to cut like Sekarang this dah banyak first. advance apa. Correct. Ya, betul. I agree because kita, okay lah, me personally, sini sana sama juga gunting main rambut sama. Tapi kenapa I always go to that shop? Yes. Because I like dia punya style. End of the day, I like dia punya the way dia gunting main rambut. Padahal dia ni pun sama juga. Tapi Comfort lah. dia punya cara, okay, this one I like. Cara So that's why tak sama. dia punya skill, dia punya art tu. Correct. Kan? That's why I tell some of my friends atau my clients if you have your own barber, go to your barber. Don't come to me. They say don't cheat on your barber kan. Orang cakap lah. But because you have you dah buat rapport dengan dia tau. Jadi you feel comfortable, you boleh borak dengan diorang, boleh berbual. Then when you change barber, nanti cara dia gunting Ada macam je tak kena. tak kena lah. Ada je. Tak kena. So I tell them kalau kau dah biasa dengan that barber, go ahead. Correct. No hard feelings. It's Betul, your betul. preference. Ya, betul. Ini semua mind over matter. Actually tak, because if you go the same barber all the time, macam for me for example, kau punya rambut is curly in tau. So I need to cut like that.
Yep. Otherwise you will curly out too much. Correct. Oh, okay. Sebab dia dah tahu. So the next time I no need to tell him. Dia dah He tahu just lah. know, okay, ni dia ni pelangai rambut dia gini, nak kena gunting gini. A good barber will do that lah. Yes. They will advise you apa nak. We will advise first. Kalau boleh, we will advise. Kita akan cakap, kalau kau nak gunting rambut macam gini boleh. Tapi dia punya turn out will be like this tau. Kau okay ke tak? Tak cakap Dia sense. recommend lah. Aku punya recommend is like this, do this. Okay, on that note, pernah tak kali ni nak gunting this style tapi kau rasa tak, tapi you still Sesuai. tak sesuai, tapi dia insist, end up tak cantik, jadi macam dia tak happy, and padahal not your fault ada pernah kena gitu. So far tak. So far tak. So What they want, I will just, walaupun tak kena dengan muka dia, walaupun tak kena, you don't advise, you tak I advise first. okay. But they still want that way. The safest way is advice dulu. advise dulu Apa expect the unexpected. Unexpected. Kau whatever they said. Ya, because dia apa, dia tahu muka orang tu lonjong, muka orang tu bulat, kau punya rambut boleh gini, kau punya rambut tak boleh gitu. Correct. So dia advise lah Yes. Pasal kadang-kadang manusia ni dia punya expectation ni tinggi. Dia dah ngangan mak jenis. Jadi gini sacok lah. Kedua jambu gila lah. No? Rambut tak banyak nak macam gini. Fantasi dia dah tinggi. Habis, yalah, bila reality tu benda tak menjadi sangat-sangat. Dia marah. Jadi, Asal kau tak harapan dia hancur. Tapi ada yang cakap apa tau, Wan, gunting je lah apa-apa kau rasa yang Itu paling senang. Itu yang betulnya paling susah. Itu lagi susah. Paling senang. Oh tak. Kenapa paling susah? Pasal dia dah cakap apa? Dia dah tak tahu apa dia nak. Wan, kau gunting je Wan. But they know they need Dia a dah bit jadi, one. baru dia tahu apa dia Jadi bila kita dah buat semua, untuk kita cantik, untuk dia macam okay lah. Kenapa kau gunting gini? Dia dah Itu challenging dia. Tak masalah dia. Tapi susah nak memuaskan hati orang kan. So kalau diorang dah bilang diorang nak macam mana, diorang nak gunting macam mana, kita ikut je. Cakap-cakap macam gini kan. Orang mesti cakap, alah, nak jumpa panggil dia ni bukannya murah, mahal. Puas hati pergi kedai. Macam mana? Betul ke? Betul. Betul Okay So harga tu macam mana? Boleh bagi tahu? Boleh, no problem. Okay, mine is actually quite cheap. Okay. My haircut, I charge at $18. Okay. House call $18, but there's a transportation fee of $10. Island wide. So about $28 je. 28 lah. For kids is 14 lah. Then plus 10. Kalau macam ada 5 orang gunting, transportation cuma satu je lah. Then the rest is biasa kids, adults lah. Then kau tak payah bawa 5-5 pergi kedai, tak payah queue, tak payah tunggu orang. Ya. Kau orang dia tengah gunting, yang lain semua boleh lepak dulu. Boleh goreng keropok dulu. Makan. But mine is the cheapest actually. Ada orang cakap I apa ni, spoil market. But why I'm doing this is not to please everybody. Okay. Betul. Ada orang nak gunting rambut, tapi memang diorang tak boleh afford. Ada tak boleh afford. Betul. Normal kalau house call at least $50. At least lah. Including the transportation and everything. Although it's just a basic cut nak potong sikit macam gini, mesti $50. 50. Lagi diorang ikut time. Okay, after 9 PM or after 10 PM, if I come, extra $20 or extra $10. Ada. But I still charge as normal. Pasal I will put myself in their shoes lah. Macam orang ni charge 50, aku nak gunting ke tak ni? Aku nak panggil dia ke tak ni? Orang akan fikir-fikir. Unless Lebih baik aku pergi kedai. Kedai kat bawah blok baru. besok aja pagi aku boleh gunting. Correct. So I cater to people lah. I mean, dia punya pasal lah dia nak charge murah ke apa, yang rugi dia. Yes. Kalau dia rasa untung untuk dia, go ahead lah. No need to gaduh yang sing kau spoil market lah, apa, betul tak? Dia actually tak ada untung pun. Actually tak ada untung. Takkan tak ada untung, adalah untuk Sikit lebih kurang sikit kurang je. Ya. Tapi I'm not making a lot of money from there lah. Betul. Tak akan man. Ya. Asalkan orang happy, I also happy. They will call me back the next month, the next 2 months they will call me back. So customer keep on repeating customer. That's nice, you know. You buat rapport with customer, you ada networking, you boleh kenal kehidupan orang, mungkin jadi pada customer, boleh jadi kawan boleh jadi family friend, you know. Betul. Correct. Then from there they will recommend. Yes, word of mouth. Then after that, bukan itu saja, bukan dari rumah ke rumah. Mungkin you boleh dapat project di homes,
di persatuan orang-orang tua yang dah tak bermaya nak pergi keluar gunting rambut, atau parents kat rumah sana kan, yang landed property dah tak boleh nak turun tangga kan, parking, anywhere, it can be anywhere. Betul. Ataupun VIP yang segan nak keluar kena matahari apa, maybe you can be the personal hairstylist. You never know your luck apa, all these things. True, that's very true. And okay, what do you see yourself in 5 years? Actually ada cita-cita ni. Cita-cita? Impian, Cuba cerita. Jadi tahun 2022 I ada kedai. Okay. I closed down in 2024. I lose a lot. Okay, of course. Okay. Ni berbual open punya Okay. Out of 2 years, kita panggil walk-in sah. Jadi orang jalan nampak masuk Out of 2 years, I only have 1 walk-in. Boleh percaya atau tak? 2 years? 2 years. One walk-in? 1 walk-in je. Ini 1 walk-in pun jiran sebelah apik ni. Okay lah, come I support you cut my hair. Wow. Okay. So from there I learn banyak benda. I learn about location. Of course, location is very important for barbering lah. Yeah. My location dah silap. But because that is my first ever business and I don't want to pay a higher rent without knowing what I can get back. Okay. Jadi my rental quite murah actually, dalam 1,000 But lebih je. sometimes it's not location also, macam mana nak cakap Cakap. Aku cakap kadang-kadang if yalah you're first timer lah kadang-kadang location betul memang main peranan, but if kalau you orang kenal you, dia tak kira lokasi you di. Correct, you are right. Right, yes. The thing is satu is about your marketing Correct. Network lah network, word of mouth. Actually marketing, what Tata say, marketing is correct. So when I start to do here and there marketing, I have regular customers. But walk-in satu je. Regular, they will keep coming back. Okay. But still also quite struggling to sustain lah. Itu during sustain. COVID time No. Baru lepas COVID or what? Baru lepas COVID. And I was working full time. Jadi dah habis kerja terus pergi kedai, buka kedai. Oh, betul-betul hustle tu Orang yang buka like Tak ada. Oh, you lone ranger lah. Me and my business partner lah. Dia pun ada full time. Dia tak ada full time. He was doing another job. So kita pun struggle lah. We struggle. But we learn a lot. So jadi cita-citanya sekarang, kalau ada rezeki lebih, insyaAllah in a few years time lah, obviously, I still want to open up a barbershop. Tapi at the side ada manicure pedicure. But for Muslimah ni. For Muslimah. That's nice. So at least kalau macam let's say you come with your husband want to cut hair, kita bini boleh tunggu-tunggu sampai just tunggu then just do manicure pedicure, everything will be covered lah. Betul lah. Jadi orang tak nampak That's nice. So that's one of my dream lah. You should buat dia Kalau siapa-siapa neighborhood area tak perlu neighborhood area. fancy Tak payah. sangat, jangan naik MRT menjelang panas-panas, tak perlu. Harga biasa-biasa Harga masyarakat, manja mesra punya harga, why not? Tapi nak harga masyarakat pun susah. You know about the rental lah kan sekarang di Singapore. Ya. The rental is so expensive. Very. Tapi insyaAllah InsyaAllah kalau kita ada, doakan. InsyaAllah. You never know your luck. Yeah. But the idea is very good really. It's Yes, there. betul. It's Betul. there. Ya. Yes. Alhamdulillah, Tapi insyaAllah. I dengar selain dia bermotong, dia ada buat kerja lain juga. Okay, we will talk this in the next episode. Oh, okay. Okay, sekejap. Before we go to the next episode, next story, maybe you can tell the people out there how to contact you, macam mana nak book you semua macam tu. Yes. Okay. Sana. Boleh? Okay, so kalau ada siapa-siapa niat nak gunting rambut, tak nak keluar rumah, nak gunting rambut untuk your parents ke yang tak boleh bergerak, bedridden or anything, I have an IG, Instagram. So it's called Daddy's Barbershop SG. Later we put dia punya Or you can WhatsApp me lah. Later pun nanti dia pun letak kat bawah jugalah kan. dia lah. So have to make appointment lah. Jadi you can just contact me from IG, Facebook, One Funky. IG is Daddy's Barbershop SG. Ada timing tak? Timing tak ada. Anytime lah. Tapi kita bagi in advance lah. Clubbing tiba-tiba pukul 3 pagi nak gunting rambut. Kalau pukul 3 pagi, 4 pagi ni semua ada extra charge. Itu sorry itu nak kena mata kelak-kelak bawa gunting rambut. Usually Kau dengan bau arak orang tu nak gunting rambut. Tapi selalunya weekends I only do on Sunday.
Weekdays I will do in the morning and after office hours. Ah, So during like from 1 sampai pukul 7 malam, I have to jaga my anak lah. okay. So Kerja. So after that's 7 dia punya arrangement dengan dia punya That's all. partner lah. So Yep. so dia that's right. Okay, guys. So kalau nak barber pergi ke rumah, servis rumah, gunting rambut, anak, mak. Mak boleh wife perempuan boleh Boleh, just a basic cut tak ada fancy tak ada wolf cut, tak ada butterfly cut, tak ada. Okay, your contact dia, okay? Thank you Wan for coming over. Terima kasih kerana jemput saya. Sama-sama, thank you for sharing. We hope that satu hari kita will come over to your open house, your barber shop. InsyaAllah. Jangan lupa jemput kita voice out Of course. Semoga impiannya menjadi realisasi dalam masa-masa yang terdekat ni. Amin. Pasal idea dia memang idea yang mampat dan baik sangat. So yeah. Okay. So thank you Wan, thank you guys. Okay, kita sambung nanti ke episod kedua with Wan Punky. Assalamualaikum, Panji Syafi'i di sini. Tante Mas di sini. Voice out cakap je. Bye bye, be safe and stay safe. Mike Son cerita mula panas, tak ada tapis, tak ada alas. Semua benda kita sentuh habis, tak payah cover ini real habis. Voice out, cakap apa yang kau rasa, jangan simpan je. Voice out, cakap apa yang kau rasa, jangan simpan je. Cakap. Cakap. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Voice Out Cakap je.